Tadi kita beli apa? Bila kita beli sesuatu barang, kita biasanya akan rasa lebih yakin kalau kita tahu asal-usulnya kan? Contohnya kalau kita beli kopi, kita beli roti, kita beli coklat, kita beli curry puff. Ramai pengguna hari ini bukan sahaja melihat kepada rasa dan kualiti, tetapi juga mula ambil tahu bahan apa yang digunakan, dari mana. Jadi bagaimana produk itu dihasilkan? Adakah proses penghasilannya dibuat dengan cara yang bertanggungjawab? Begitu juga dengan pengguna di seluruh dunia. Mereka semakin ingin tahu bagaimana sesuatu produk dihasilkan dan sama ada ianya memenuhi standard kemampanan yang ditetapkan. Sebab itu, Malaysia sedang membuat persediaan untuk memenuhi keperluan European Union Deforestation Regulation atau EUDR khususnya bagi proses komoditi seperti minyak sawit. Mudah cerita, EUDR mahu memastikan sesuatu produk mempunyai cerita yang jelas. Dari mana sumbernya datang, bagaimana ia dihasilkan dan perjalanan produk itu sebelum sampai kepada pengguna. Jadi bayangkan, macam kita nak membeli sebungkus kopi ke roti ke, kita mesti kena yakinkan kalau kita tahu kopi itu datang daripada sumber yang jelas dan dihasilkan melalui proses yang baik. Jadi konsepnya tu hampir sama dengan EUDR, iaitu memastikan asal-usul sesuatu produk dapat dikenalpasti dengan lebih baik. Melalui persediaan ini, industri komoditi negara sedang memperkemaskan sistem dan rekod supaya maklumat berkaitan sumber produk dapat disimpan dengan lebih teratur. Jadi bagi pengepun kecil dan pemain industri, usaha ini penting supaya hasil mereka itu terus diterima di pasaran dunia yang semakin memberi perhatian kepada produk yang dihasilkan secara bertanggungjawab. Akhirnya, EUDR bukan sekadar satu peraturan baharu. Ia adalah peluang untuk industri komoditi Malaysia menunjukkan bahawa produk negara kita ini dihasilkan dengan lebih telus, bertanggungjawab dan diyakini oleh dunia.